Meriah sungguh makannya di kafe ni. Ada share out penuh dengan lautan rasa, platter western dengan portion yang besar, dan colek after more. Let's go. Set shell out dia bukan biasa-biasa, penuh dengan segala isi di lautan. Ada udang, ada sotong, ada lala. Kalau tengok ke warna shell out ni, memang serupa dengan rasa. Dia ada rasa pedas, ada manis, tapi balance dengan rasa seafood tu. Portion dia agak banyak untuk 2 orang makan. Dia mari juga dengan 2 jenis air, sesuai lah untuk makan lepas shell out. Kalau tak saya makan shell out, ada juga platter western ni. Ada chicken chop, sausage dan meatball, 2 jenis spaghetti, fish and chip pun ada. Memang sangat berbaloi kalau mari ramai-ramai. Ini pula antara top 3 menu ala carte yang saya awak boleh order. Mushroom aglio olio ni nampak biasa tapi luar biasa. Nak pedas sikit boleh ambil tom yum. Tapi yang paling Kak Syah suka adalah set nasi dendeng ni. Ada rasa pedas-pedas sikit tapi puas hatilah makan. Untuk bulan puasa kali ni Kak Syah nak ajak saya awak mari moreh makan colek capur dan juga colek buah sini. Buah dia pekat cukup rasa, makan lepas terawih memang jadi. Moga kita ni coffee lover, nak makan colek, nak jugalah minum kopi. Dekat di Ciamor ni bukan setakat kopi, ada jugalah set-set roti lagu ni. All day menu, memang pot yang santai untuk moreh lepas terawih. Surau pun ada disediakan untuk pelanggan-pelanggan di Ciamor. So pakat-pakat gila buka puasa dan iftar sini dah.